Selamat pagi. So sekarang kami nak pergi ke majlis Cik dia di Kelulu. So kita akan berkumpul di Masjid Nurul Muda di Marang. So sekarang ni pukul 10 and actually kita orang lambat sebab kita akan jumpa ke sana pukul 10.30. So sekarang ni tengah traffic light merah. Nampak ke merah? Okay, sorry, traffic light merah. So saya boleh bercakap lah sekejap. Kalau cantik tak dia pakai ribbon. Tunjuk kakak. Itu nak ke bawah kepala. Wah, ada ribbon. So tema sekarang ni ada tema colour colour red. Okay. So kakak makan apa pagi tadi? Kakak makan apa? Nasi. Ya, nasi dagang. Tahu tak nasi dagang? Nanti minta air apa? Minum air ya? Kok. Ya, kok. Alright lah. Nanti dah nak reflect dah nak hijau. Okay, dah hijau dah. Okay, bye-bye. Sekarang kami berada di Bukit Besar ni. Adalah Bukit Besar. Dulu ada signboard selamatkanlah Terengganu, tapi sekarang dah tak ada. So saya rindu suasana tu. Kalau dulu selalu pergi hiking ataupun exercise di Bukit Besar ni, tapi sekarang ada anak kecil, so kita berehatlah dahulu. Di sinilah Bukit Besar. Di sinilah taman rekreasi Bukit Besar. Sorry agak laju ya guys. Okay, dah lah. Tadi tak orang jogging ada. Tak nampak ada, tapi dah pukul berapa dah ni, so orang dah balik dah. Tu kan? Tu kan kereta? Tu kereta? Kereta siapa tu? Bukanlah, bukan kereta cik dia sayang. Sekarang traffic light tengah merah. Setiap kali traffic light merah kita akan bercakap melalui video. Okay. Kita nak cakap apa? Anak saya ni, saya suruh dia pakai lip balm. Dia pun tak nak pakai lip balm. Padahal bibir dia tu kering. Kakak tolong pakai lip balm boleh? Boleh? Boleh. Mana pula? Boleh. Mana pula boleh? Nah, lip balm dia. Pegang. Kena tak? Oh, it's okay. Okay, kena. Okay dah, traffic light merah. Traffic light hijau. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye lagi. Terima kasih. Bersama Natu Alia. Bye-bye Alia. Bye-bye. Ni adik saya. Nama dia Ani Ikwan. Hai. Adik kakak ambil apa? Mama tolong. Nak ambil? Dah kakak, cepat kakak. Panas kau ni. Dah kakak. Kakak saya. Video. So sekarang kita dah masuk kereta. Sebab kat luar sangat panas. Kakak panas gila kakak kan kat luar kan? Panas. You alright ke tak alright? Tak alright. Tak alright. Panas. Tak ada. So sekarang ni kita tunggu adik saya sebab dia nak hantar botol air datang ke sini. Bye, thank Bye. you. Bye, Nak see you. salam. Nak pergi jumpa kan? Bye. Bye. Salam aku. Bye. Eh. Okay lah. Bye, see you again. See you. See you. Bye. Have a good drive. Bye. Okay, bye-bye. Thank you.
Guys, so sekarang ni jam daripada Marang, daripada apa tu yang sotong Pasar Marang tu, sampailah ke sini jam. Tak tahulah sampai ke rumah pukul berapa ni. So yang ni Abang Rela jaga jalan. So yang ni lah rumah Aika tu. Kakak nak tidur ke? Kau nak cermin. Nak tengok cermin? So sekarang ni kita orang spend time berdua. Kalau kemarin saya banyak spend time dengan anak saya lah. Kakak alright ke tak alright? Alright. Tak alright. Kenapa tak alright? Tak boleh panas. Tak boleh panas. Tak ada. Tapi dah sejuk dah ni. Mama dah pasang aircon kuat dah. Kalau pakai ikan. Alright. Okay. Kakak nak tidur ke? So yang ni goodies yang kita dapat tadi. Makan ni. Ada apa? Cuba tengok ada apa sekarang. Lama. Wah, so kita orang Terengganu dapat kerupuk. Kalau korang beli dekat luar ni, kerupuk ni mungkin dalam RM5 sebab dia packaging kecil RM5. So yang tu bahulu. Sebab kita orang Terengganu, so kerupuk tak boleh lari lah dengan kita punya budaya. Mama. Ini papa. Mama papa, habis tu kakak yang mana? Pakai kerupuk. Yang ni kerupuk ikan tambang. Tambang sedap, mahal. Kalau kerupuk ikan tambang, mahal. Tu tam DAN. Berapa sikit ya? Ikan tambang. Thank you. Siapa yang bagi ni? Sekarang ni lah kita jam panjang tadi. Traffic light ni dan juga ada construction buat jabatan ni lah. Belum siap lagi. Okay. Tidur dah anak saya. Kesiannya tidur macam ni. Tapi tak apalah. Tak sampai nak sampai dah ni.